perasan sesuatu yang pelik lah. Hari ni kita naik MT-09 V3 ya. Rasa macam influencer lah, ada orang suruh bawa kan. Tapi ni bukan bawa saja ni. Ni tolong Iqmal hantar balik motor dia lepas ride Terengganu. Takut lah bawa motor orang. Tengok meter pun 100 lah. Lenjan boleh Amal? Lenjan boleh tak? Iqmal kalau tengok ni berbut. Kan senang nak dapat rasa motor orang. Biasa bawa dekat-dekat kan nak berasa. Ini sebab ada job hantar motor, so dapat layan kejap V3. Bolehlah laju nanti Iqmal tengok. Okay, tapi baik V3 ada downshifter Woohoo. Sikit je. Ya, banyak. Ada downshifter tu. Jakun mat. Macam review motor. Best juga dapat bawa motor lain kan. Tapi dalam masa yang sama cepatlah sampai. Dengan hujan ni. Balik dengan kereta kat belakang. Tunggu kereta lah. Tak dekat dia boleh lah lenjan lah. Nanti Iqmal tak tengok. Ada lah. Kita highway duduk belakang sekali. Nak lenjan apa? Betul lah. Isi minyak le. Ada orang call ni. Tadi tak naik motor, tak ada orang call. Naik motor slow orang call. Oh, dia dah call. Sambung perjalanan. Baru nak sampai Segamat. Hujan pula. Tapi tak apa, untuk Iqmal ribut Taufan pun kita hantar je motor dia. Ini kalau ride kena tinggal dengan Iqmal tak tahu lah cakap apa. Ada Iqmal dengar ni. Gini lah, trafik jam. Trafik pun banyak.
itu. Bawa motor orang tu tak pandai menyalip tu. Biasa. Motor sendiri kau tak pandai. Oh, mana nak boleh tunduk. Motor aku ada tank. Kalau ni tunduk sampai macam ni, Mat, lagi best ni. Dah jumpa kereta. Dia downshift. Lapis. Oh, gelap kan? So ni Bekuk. Belok kiri pergi Bekuk. Lama tak pergi. Baiknya beg tak bawa. Aduh. Kalau Mal tengok ni menangis eh. Kesian member. Okay, Mal. Bergurau. Dah biasa dah. Ni sepeda besar. Minyak dah berkelip weh. Lupa dia singgah Petronas nak isi minyak. Aduh. Dok cakap orang call tadi. Member datang hantar rambutan ni kat Petronas. Lupa nak isi minyak. Dah kelip-kelip pula tu. Dah sampai pump. Lakor. Dapat rambutan terus lupa nak isi minyak. Cek pam minyak tu. Meter dah 22 km. Aduh.
isi banyak lalu. Nak isi lah tak ada apa. PM lagi. Saya bayar tempat mat. Letak. Lamborghini. Minyak tu. Okay. Air dah habis. Sekejap. Kita ni baru nak cuti esok. Highway. Dah sampai Tongkang Pecah Batu Pahat. So ni mungkin last ride sebelum bulan Ramadan. Esok lah puasa. Ngam-ngam hari ni last ride. Last ride balik kampung je. Kami bawa V3 lah. Hidup pula motor kat rumah. Sebab lain lah. So kalau nak review 3 ni, yang bestnya ada downshift lah. Ni kan dah ni best tu. Shifter satu. Tapi dia punya pickup dia enginenya sama. Tapi rasanya sebab V3 kan dia ringan sikit kan. Lepas tu CC dia lah. Tak tahu lah, dia rasa macam ringan dia pergi. Tu yang mal duduk depan dia. Punya ada rahsia. Rasa ringan sikit lah. Tak silap chassis ni kan dia berapa mm lah. Dia kurang sikit daripada V2. Lepas tu CC dia lagi tambah 50 cc lah. Pulas pergi je. Lain Ateng ni nampak besar. Tak tahu lah kenapa. Tapi lagi minat V2 punya tank. Ni macam besar ke depan ni. Tu je lah. Motor yang senang ni lah. Senang wheelie kan. Tapi tak wheelie lah. Nanti kan torang kan. Motor sendiri pun terwheelie je. Bukannya saja nak kelam gabut lah. Ya, dah sampai kampung halaman. Nanti nak pulang. Ni bawa ni pergi hantar kan. Pinjam pula. Ya, pergi hantar dekat rumah Sipu. By the way, ni motor Sipu tau. Motor Sipu Tongkang Pecah. Kat Tongkang dia seorang lah pakai V3. Tapi kat Tongkang 3 orang je pakai MT. Okay, gerak dulu guys. Sambung right mungkin lepas bulan puasa. Stay tune.